Okay. So let's go to the first example. Okay, let's go to the first example. Fx sama dengan x tambah 4 per x tolak 3. Okay, dekat function yang macam ni, untuk kita mencari dia punya range directly daripada behavior function ni susah. Okay, kenapa susah? Sebab atas ni could be positif atau negatif, bawah pun could be positif negatif. Dia berbeza dengan function yang contohnya, let's say 1 over x square. Ini atas dah memang positif, bawah sebab x square pun dah memang positif. Ataupun kalau kita ada punca kuasa 1 per x, ini pun positif-positif. Yang ini senang sikit. Kita nak faham dia punya range berdasarkan behavior function. Tapi sebab untuk function macam ni susah sikit. So, kita akan cari inverse dia dulu. Lepas itu, kita akan gunakan domain bagi inverse tu untuk mencari range dia. Okay? So, jom kita cari inverse dia dulu. So, untuk cari inverse, first kita buat y sama dengan x tambah 4 per x tolak 3. So, sekarang ni kerja kita adalah kita nak make sure x itu berada di sebelah kiri dan the rest berada di sebelah kanan. Okay? So, kita bawa naik x tolak 3 tu ke sana. So, kita akan dapat xy tolak 3y sama dengan x tambah 4. Lepas tu, kita kumpulkan yang ada x. So, kita ada dekat sini xy tolak x sama dengan 3y tambah 4. Okay, lepas tu kita factorize x kat sini, maka kita akan dapat y tolak 1. So, dekat sini 3y tambah 4. Dan lepas tu kita dapat kat sini x adalah sama dengan 3y tambah 4 per y tolak 1. Kena faham, ini bukan jawapan. Whenever anda diminta untuk mencari inverse, jangan tinggalkan jawapan macam ni. Okay? First, kenapa? Sebab ni sebutan y. Okay? So, sebenarnya simply awak just tukarkan dia balik kepada tulisan f inverse x adalah sama dengan, tukarkan balik sebutan dia kepada sebutan x. So, kita ada 3x tambah 4 per x tolak 1. Okay? So, make sure jawapan ditinggalkan beginilah untuk mencari inverse. Okay, sekarang ni, saya tambah page ke sebelah. So, kita ada 3x tambah 4, x tolak 1. Okay. F inverse adalah sama dengan 3x tambah 4 per x tolak 1. Okey, so sekarang kita cari domain bagi inverse ni. So, domain bagi inverse ni adalah, inverse function. Domain bagi inverse function ni adalah, so kena faham, domain ni adalah nilai yang menyebabkan x tu berfungsi, menyebabkan function tu berfungsi. Ada nilai yang menyebabkan dia tak berfungsi, kita keluarkan. So, kita tengok contoh macam ni lah. Sekarang ni, nilai 1 dekat bawah ni boleh menyebabkan dia jadi undefined. Okay, so kita pun tahu yang daripada sini, kita tak boleh x sama dengan 1. Tapi x boleh value lain tak? Boleh kan? Maka domain bagi function ini, inverse function ni adalah x can be any real number, tetapi x tak boleh sama dengan 1. Okay, so itu domain bagi inverse function. Ataupun kita boleh tulis balik dia sebagai x is any number from negative infinity sampai 1. Lepas tu kita tutup kurungan tu begini. Okay, bracket begitu menunjukkan dia tak termasuk. Okay, kemudian union 1 sampai positif infinity. Okay, sekarang kita nak convert jawapan ni kepada range. So, kita nak convert daripada domain inverse function menjadi range function yang asal. Okay, so kita tengok balik. Kalau kita ada value yang macam ni, maknanya from negative infinity sampai 1, lepas tu 1 sampai positive infinity ni, maknanya any real number except 1, ada masalah tak dengan function asal? Tidak ada. Logik. Dia memang sangat logik. So, bila logik, maknanya kita boleh directly convert from domain daripada inverse function kepada range function yang asal. Therefore, range function asal adalah, okay, first, anda tak boleh tulis macam ni. Because range merujuk kepada fx. So, awak tak boleh tulis x ni. X ni merujuk kepada domain. So, kita ambil yang ini. Okay. So, range bagi function ini adalah from negative infinity sampai 1, union 1 sampai infinity. So, that is the answer for this question. So, menunjukkan dalam soalan 1 ni, kita dapat cari dia punya inverse. Lepas tu, kita cari domain bagi inverse function, iaitu ini. Dan bila kita nak convert domain tu kepada range, kita dapati no adjustment needed. Kita boleh directly convert dia kepada range. Cuma yang penting, anda tak boleh tulis begini. Ini x. Okay, so, awak kena convert kepada bentuk begini. Okay.